terdapat dua langkah yang kita boleh lakukan untuk kita kaji sama ada syarikat tu bersesuaian atau tidak. Yang pertamanya adalah sebelum kita ke tempat temu duga tersebut, kita boleh buat research dan kita boleh buat sedikit soal selidik. Manakala yang keduanya adalah ketika temu duga. Tapi kita akan pergi lebih dalam, so jangan ke mana-mana. Langkah yang pertama, sebelum ketemu duga. Okey, apa yang korang boleh lakukan sebelum ketemu duga adalah membuat research. Dan buat research ni bukannya setakat kita, yang paling common lah, orang buka website company tersebut dan tekan about us, baca company's background, and paling-paling pun kita tengok mission and vision dia, so kita boleh tahu apa yang company tu buat dan apa yang dia cuba nak capaikan tu. Yang kedua adalah dengan membuat research melalui social media. Sebab sekarang ni banyak dah syarikat yang pakai social media sebab dia nak follow up, ikut trend kan. Dia mungkin lebih dekat dengan klien dia. So kat situ juga kita boleh tengok macam mana dia kerja. Okey, jom tengok Facebook page internships ni. Mereka daripada jurusan design, grafik, mungkin akan lihat daripada aspek grafik yang digunakan dalam page internships ni. Manakala mereka daripada jurusan linguistik contohnya, mereka akan lihat dari segi language yang digunakan dalam page ni, contohnya caption, ayat-ayat yang digunakan untuk attract klien ataupun followers. Manakala mereka daripada jurusan journalism, media, mesti akan lebih kepada konten yang digunakan dalam internship ni, contohnya jobs interview tips yang dipost oleh internships. Cara yang seterusnya untuk korang tahu sama ada syarikat tu baik atau tidak sebelum kita ke tempat temu duga adalah dengan bertanya. Tahu tak, ramai orang yang kita boleh tanya untuk kita tahu, kaji adakah baik syarikat tu atau sesuai ke tidak syarikat tu untuk kita berlatihan industri. Yang pertama kita boleh bertanyakan kepada paling dekat lecturer kita. Lecturer kita dah ajar kita satu sem dekat, bukan satu sem, bertahun-tahun lah dekat universiti. Jadi diorang sudah semestinya diorang lebih tahu. Diorang dah ajar senior-senior lain juga dan diorang akan tahu tempat syarikat mana yang bersesuaian dengan korang. Belum lagi lecturer yang pernah ada pengalaman dalam industri. Jadi mereka boleh juga suggest kat korang tempat intern yang baik, memandangkan mereka pernah terjebak dalam industri tersebut. Jadi korang rapat-rapatlah dengan lecturer korang tu. Assalamualaikum puan. Saya dah buka dah internships.com tu. Lepas tu saya jumpa syarikat ni yang mau kerja tu. Itu kan yang puan kata praktikal bagus kan dekat situ. Okey, saya apply ya puan. Okey, baik. Jom hantar resume, apply. Yang seterusnya adalah bertanyakan kepada senior. Paling common lah, korang carilah senior korang yang ada common interest. Yang contohnya kalau korang tu video editor, carilah senior yang video editor juga dan suruh diorang suggest tempat intern mana yang bagus, sebab mana kan diorang pun dah lepas intern, betul tak? Yang seterusnya, menggunakan LinkedIn. Tahu tak LinkedIn tu apa? LinkedIn merupakan satu website business social networking service yang digunakan oleh banyak syarikat untuk mereka mencari pekerja, dan ramai juga pekerja yang menggunakan LinkedIn untuk cari kerja. Kenapa kita boleh gunakan LinkedIn ni untuk dapatkan tahu sama ada syarikat tu baik atau tidak? Sebab dekat LinkedIn dia tunjuk profil pekerja kan. Jadi bila kalau korang type kat tempat search tu nama syarikat tersebut, dia akan keluar list mereka-mereka yang pernah kerja situ atau sedang bekerja di situ. Bila dah buka website LinkedIn, di ruangan search tu bolehlah korang search syarikat yang korang berminat. Dan korang juga boleh pilih sama ada korang nak cari orang yang sedang bekerja di situ ataupun orang yang pernah kerja di situ. Okey, kalau kita tekan orang yang sedang bekerja di situ, dia akan keluarkan list mereka yang bekerja di situ dengan status current. Jadi korang boleh pilihlah siapa yang korang berminat. Contohnya kita pilih individu ni, dia sebagai country director at Facebook. Dan bila lepas dah tekan profil dia, bolehlah korang directly contact individu ini melalui email. Kita teruskan dengan apabila kita dah sampai kat tempat temu duga. Okey, dah sampai kat tempat temu duga tersebut, benda pertama yang korang kena buat adalah masuk-masuk je, korang cuba tengok culture office tu. Korang cuba tengok suasana kerja office tu. Menarik ke tak? Bosan ke tak? Staff dia macam mana diorang bekerja. Seterusnya, dah sampai kat tempat temu duga, dah duduk dengan depan interviewer kita. Biasanya interviewer kita mungkin majikan, mungkin bukan majikan.
Puan, saya nak tanya macam mana cara student praktikal bekerja dekat sini ya? Dekat sini intern senang je. Kita bagi you yang kerja senang-senang. Ikut apa yang you dah belajar. Kalau dah sampai tempat interview tu, kita bukan hanya sekadar nak dapatkan tempat intern. Korang juga boleh gunakan time interview tu untuk korang kaji sama ada syarikat tu sesuai atau tidak. Sebab kita boleh tanya soalan-soalan yang kita curious dan untuk dapatkan confirmation. Seterusnya, dengan cara majikan ataupun interviewer tu explain, kita dah boleh tahu sama ada mereka ni pasti ke tak, prepare ke tak, ke diorang macam tak pasti ke dengan jawapan diorang ni kan. Puan, saya nak tanya, kalau saya praktikal kat sini, ada tak staff ataupun orang yang bantu saya untuk improve skill saya and guide saya? Ada tak? Kita akan bagi satu staff untuk guide you and bantu you untuk you improve skill so that you tak adalah nak terkapai-kapai ataupun you lost. So tadi korang dah dengar cara-cara untuk kita tahu sama ada syarikat tu sesuai atau tidak untuk internship. Korang jangan salah pilih tempat. Korang kena intern selama 3-6 bulan tu. Kalau korang salah pilih tempat, korang meraja. Dan kalau korang dapat pilih tempat yang betul dan korang meletup time intern, korang boleh terus kekal kerja sebagai full timer kat situ. Satulah, internship tu penting. Jadi jangan lupa like dan share dan subscribe video ni sebab tu ada banyak lagi video untuk anda. Dan kalau korang mencari tempat intern, jangan lupa layari www.internships.com. Bye! Puan, saya ada lagi satu soalan. Tapi ni luar daripada bidang topik. Kenapa muka kita sama ya Puan?